Benda apa yang kalau kita potong-potong, dia tetap panjang? Kacang panjang. Kacang panjang. Bang, nak ambil masa 5 minit boleh? Sebab saya buat satu challenge. Teka-teki 3 soalan bernilai RM150. Kalau abang jawab betul, untuk satu soalan bernilai RM50. Mana try? Boleh. Boleh Okey, jadi kita bersama dengan abang. Nama siapa bang? Zaim. Zaim Okey, Abang Zaim, saya keep short kan. Untuk soalan yang pertama, teka-teki dia berbunyi, benda apa yang kalau kita potong-potong, dia tetap panjang? Kacang panjang. Kacang panjang. Alright, jadi betul untuk abang ni RM50. Okey bang, kita tepi sikit boleh bang? Alright. Okey bang, untuk soalan yang kedua. Betul lah abang ni, terror lah. Abang biasa dengar teka-teki je. Okey bang, untuk soalan yang kedua. Benda apa? Okey, situasi dia. Dalam satu bas, ada satu driver, ada 43 penumpang, total ada 44 orang lah kan. Jatuh dalam satu gaung, semua mati. Benda apa yang hidup? Benda apa yang hidup kan? Bas kot. Okey, cuba lagi bang, cuba lagi. Cuba lagi. Tempat masuk gaung. So gaung. Abang cuba lagi. Tahu lah. Tak tahu. Kira-kira bang jawapan dia. Abang nak tahu jawapan dia. Rotek dia bang. Rotek dia masih hidup. Alright bang, soalan yang ketiga berbunyi, dalam satu kapal ada anak kapal pergi ke tengah laut, karam. Apa benda yang hidup? Dalam satu kapal ada 100 anak kapal pergi tengah laut, karam. Apa benda yang hidup? Cuba abang fikirkan dulu. Abang dah menang RM50. Mana tahu menang lagi RM50 ni? Rotek juga. Kan abang ada makan rotek. Tak tahu lah. Tak tahu bang? Tak tahu Okey, jawapan dia adalah sepanah hidup bang. Okey bang, alhamdulillah, terima kasih bang sudi luangkan masa 5 minit. Abang menang RM50. Okey bang, alright, kita jumpa lagi bang Alright, Assalamualaikum.